tu sebab air hitam tu lah. Baiklah. Oh cerah ikan guys. Guys. Mantap. Okay guys, jugalah macam ni. So aku nak cari haruan lagi guys. Okay, ada sini pula. Tapi tempat ni aku singgah aja ni, singgah. Singgah dulu kat sini jap. Sebab spot aku nak pergi tu dekat dalam sana, parit air hitam belakang sana. Jadi aku singgah dulu kat sini sebab kat sini aku pernah terlepas gorgon guys kat sini. Kau sini. Terlepas gorgon habis tak boleh tarik ikan dia. Tapi bukan UL lah masa tu kan, dia tarik memang tak kasih cal langsung. Jadi aku cuba dulu kat sini guys sebab ada anak-anak kat situ. Tak tahu ada ibu tak ada ibu. So aku try dulu guys. Harap-harap adalah ibunya guys. Okay guys, yang baru sampai ke channel Fly, yang belum subscribe kasih subscribe guys. Hanya support aku. Harap-harap ada rezekinya guys. Okay, jom stay tune. Kena guys. Mantap. Haruan pertama guys. Mantap, cakuk. Ada juga haruan kat sini. Hehehe. Padu. Mantap. Saiz boleh dah ni kan. Saiz boleh. Okey. Tu dia haruan pertama. Let's go. Jom main lagi. Let's go. Padu. Tu dia. Ada guys. Ada haruan kedua. Parit air hitam mencakuk guys. Tapi curut. Ada curut. Curut pun curut. Janji strike guys. Janji strike guys. Curut sahaja. Let's go. Jom kita layan lagi. Ada kan. Kena tarik slow-slow. Kita tarik slow-slow. Kat situ ada seekor gorgon kat situ. Gorgon berkaki 4. Ada satu ekor gorgon. Allahu Akbar, tak lekat guys cuy. Ada. Wah. Berbuih Ada. Ada ikan pada ni. Alhamdulillah, geduk sikit. Geduk hujan ni. Aduh, yang
Dulu masa parit ni belum betul-betul bersih macam ni kan. Aku rajin dia kat sini. Sebab apa? Dulu samai banyak. Jadi untuk cari ikan tu agak mudah sikit tau. Sebab kita boleh kata tentukan kat mana spot-spot dia duduk. Kalau macam ni lapang macam ni. Jadi kita buta lah orang cakap. Macam kata tak tahu. Jadi kita cuba je guys. Jadi ada lah. Tak ada lah tu cerita dia. Orang kata kita jadi buta lah untuk strike zone dia. Jadi biasa kalau dulu dia ada sama-sama, kita boleh bajet. Kat sini tempat duduk macam tu lah. Tapi sekarang tak boleh lah. Main hitam je lah kat mana dia. Campak tepi-tepi dia kan. Memang kita cari strike zone yang biasa lah. Haruan sekut tepi-tepi kan. Tepi tebing tempat dia lepak. Kebiasaannya. Jadi kita pun tak tahu, kita cuba. Jadi depan ni memang tak ada dah tu. Lari dah kan. Spinner bait. Bait pun pandu buat sini ni. Oi. Relax duduk dekat beranai tu. Memang niat aku nak pakai spinner blade ni. Spinner blade sebab kuasa air hitam ni lebih efisien lah betul kan, sebab dia kepada umpan bergetar. Jadi dia akan gerak ikan tu untuk makan. Kita dah lari ke ni? Jom. Allahu Akbar. La ilaha illallah, ada ikan dah. Aku ingat tak ada ikan. La ilaha illallah Rasulullah. Tak tahu depan ni ada ambil. Sak ni guys. Depan ni lah. Depan ni ada ambil. Aku tarik jalan tali. Apa kena dah. Tu dia pakai spare bait. Jadi kata dia akan menggerakkan ikan yang berhampiran dengan getaran blade tu. Jadi kalau ikan ada berhampiran dekat kawasan yang kita tarik tu, jadi apa peluang untuk tak dekat guys. Aduh. Berbuih guys. Berbuih. Tak dekat. Ada. Dia ambil blade tu. Hari ni air hitam ni kau-kau hitam. Memang kau-kau macam kopi. Hitam pelekat pun. La ilaha illallah, depan ni guys. Tak kena disambung. Sambung blade tu. Ui. Depan-depan ni je. Sambung blade. Kalau sambung mata tu kena tu. Kan? Sekarang ni dia pakai deria getaran. Deria rasa kan. Dia main sambung je lah apa yang bergetar tu kan. Nampak? Haruan punya deria. Sambungnya blade. Memang tak lekat lah.
Oh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lucut lagi. Aduh. Bak. Ambil tu benam dalam rumput. Bang tak ada harapan dia. Dia ada. Dia ada kawasan ni, dia ada. Kecil besar kita tak tahu, tapi dia tadi macam boleh tahan saya tu. Kan? Dia ada. Oh, Akbar. Oh, kata dah. Ada guys. Ada. Oh, ni saya boleh tapau ni. Mantap. Kata dah dia ada. Mencakuk guys. Ekor lagi guys. Ekor lagi mencakuk ni guys. Aduh. Jom kita layan lagi guys. Padu lah mencakuk. Mantap. Jom layan lagi, let's go. Jom kita layan belakang sini. Biasa parit ni ada ikan, tapi lama dah tak masuk sebab air dia hitam gila. Tapi hari ni try lah. Cerah ikan guys. Uish. Besar ke kecil ni? Uish. Saiz boleh dibanggakan. Saiz boleh dibanggakan. Tu luruh dah. Tu dia. Mantap guys. Cantik kuning. Bila air hitam dia akan jadi kuning guys. Kuning hitam padu. Jom. Layan lagi. Let's go. Padu lah. Mencakuk guys. Nampak? Tarik ni memang ada ikan. Aku rasa orang jangan mancing kot sebab dekat kawasan-kawasan tebing ni tak ada kesan orang tau. Tak ada kesan orang sebab mungkin lah orang kata orang nampak arit ni macam suram lah kot kan. Suram lah konon kan. Tapi tu ada ikan guys. Let's go. Tapi kesan orang casting tak ada kat sini tau. Kesan tepi-tepi ni kan. Kesan orang apa? Orang mancing lah. Orang duduk lepak kan sini kan. Mancing. Tak ada. Kena lagi seko guys. Tu dia. Curut guys. Curut. Kena curut. Sebenarnya padu lah. Okay lah. Dah balik lah. Mak, spinner bait memang jadi. Tak tahu ada ikan dia kan. Mak. Mantap. Jom try hari ni. Kalau ada sambal tu tepat ataupun sambal tu dekat dengan mata kail, boleh kena. Sebab mata tu kan lekat kat mana-mana yang sepatutnya lekat. Tapi kalau dia betul-betul sambal blade, memang tak lekat. Terasa dup je kan. Lepas tu tak ada. Spinner bait memang padu lah. Jom masuk tak. Kita dah sana pula. Pok ni macam tak ada orang mancing lah. Parit ni. Kesan orang pijak ke apa tak ada. Untuk kawan-kawan yang kaki pancing, parit ni ada ikan. Mai lepak sini. Mai lepak sini kan. Ikan ada parit ni, jangan risau. Ikan ada, bewak pun ada kan. Kalau kau nak mancing bewak bewak pun ada. Tak ada kesan orang mancing kot tadi.
Allahu Akbar. Jangan sangkut tu dah. Umpas mangga je. Hang buat sangkut atas pokok lagi, putih mata terus. Kan? Tak main tepi tengok. Okay guys, aku nak update lah trade casting aku tengah hari ni guys. Tengah hari ni dapat juga dalam 4-5 ekor kot, 4-5 ekor. Tu telucuk-telucuk pada kat parit belakang tadi, pada air hitam tu. Tapi hari ni dia punya cuaca tak mendukung langsung lah guys. Tadi ada redup sekejap, lepas tu dia panas. Terik. Aku rasa tak nak mancing kan. Berapa lah kalau aku teruskan mancing ni juga, takut menjejaskan kesihatan guys. Panas dia memang bahang kau-kau kan. Jadi betul aku nak stop lah mancing. So alhamdulillah lah, ada juga rezekinya ni guys. Walaupun tak banyak, tak besar, tapi ada juga rezekinya guys. Dapat strike. Jadi puas hati jugalah walaupun tak banyak. Jadi panas ni aku nak balik guys. Balik relax petang garang pula try kot. Petang garang, InsyaAllah lah betul. Okay guys, yang belum sampai ke channel Eddie Fly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys. Support aku. Okay guys, jumpa lagi besok yang datang. Assalamualaikum, bye. Dah ikan guys. So je sini. Saya pun dibanggakan. Saya pun dibanggakan. Tunggu.